kita dah sampai pagi. Kita dah sampai pasar malam. Tapi macam mana parking ni? Tu ada sebelah Beza ada parking. Alhamdulillah dapat parking dekat JTP dah siap. JTP. Jom kita pergi pasar. Budak ni. So kita dah sampai pasar malam. Aisyah masih struggle lagi nak ikat lidah begini. So kita tengok depan. Okay. Ini dia Lijah dan Mama tu. Ayah ni tak boleh nak pakai carrier ni. So Mama je lah pakai. Turun RM10 murah lah. Kecil. Ni 40 tak nak 40. Okay. Panipuri. Panipuri. Kami beli panipuri RM10. Mungkin dalam ni ada 10. Tak tahu lah apa-apa, tapi kita cuba je. Ya. Bersih Langkawi. Bersih Langkawi je. Kamu pernah beli ke? Tak pernah beli pun, tapi orang bawa kat Saf tu. Macam Macam sedap lah. Bukan macam sedap, memang sedap pun macam tu. Tapi tu ampang je. Ini kita Langkawi je. Okay, tapi kita orang dah tak tahu nak beli apa sebenarnya. Jadi kalau tak beli kan malam sekarang lapar ni. Ija nak minum juga. So kita pusing kita apa ni yang boleh kita beli. Assalamualaikum. Okay, so kita dah habis shopping dekat pasar malam Kuah, Pekan Kuah. So Aisyah punya conclusion dekat pasar malam Kuah ni, harga dia macam sama je kan? Sama je, tak ada. Harga dia sama je dengan dekat KL pun. Kadang-kadang kat KL tu lagi mahal lah kadang-kadang. Kalau pergi dekat Jalan Tar tu kan. Kat KL lagi murah. Kat KL lagi murah? Ada tempat. Yelah. Tapi harga dia tak adalah macam kalau korang pergi JB. Yang pasal apa tu? Pasal Karat. Pasal Karat tu mahal. Ya Allah. Itu mahal. Okay. Tu je lah kan. Kita boleh concludekan. So far makanan dia semua sama, cuma tak sempat nak beli semua, tak ada idea dah. Lagipun kami tak ada lapar ke buluk pun sampai nak beli banyak macam. Tapi nak beli nanti mungkin ada beli makanan lain lah. Cepat. Okay. Sebab dah bunyi ni, kita gerak dulu. Okay. Okay, bye.